Hari ini saya akan explain apa perbezaan untuk setiap package dan jika kita daftar package tersebut, apa yang kita akan dapat. Okey, dekat skrin sekarang ni saya ada sediakan 4 package, so saya akan explain satu persatu apa kelebihan setiap package dan apa yang kita akan dapat untuk package tersebut. Okey, so untuk yang pertama, kita ada 4 package iaitu Basic, Lite, Pro dan juga Beast. Yang pertama kita akan pergi pada package Basic iaitu pendaftaran untuk promosi sekarang ni adalah RM1 sahaja, dan untuk Basic, Lite dan Pro dia tak akan dapat mesin top up. Yang mesin top up yang macam dalam gambar ni, so ini adalah mesin top up. Untuk 3 package ni dia tak akan dapat mesin top up. Dia akan dapat account top up sahaja. So install apps tu dekat telefon sendiri untuk buat transaksi top up. Yang kedua, kalau katakan kita tak beli mesin top up, so kita tak akan dapat juga untuk sistem order kedai ni. Yang ni memang kita akan bagi secara percuma. Siapa yang beli mini printer ataupun mesin top up, kita akan bagi sistem order. Kalau kata kita ada kedai runcit, so kita boleh guna untuk kedai runcit, kedai makan ke, kedai dobi ke, so kita boleh guna sistem order ni untuk kita create receipt dan bagi kepada customer. Seterusnya untuk semua package ni, dia boleh buat transaksi top up dan pembayaran bil. Boleh lihat dekat sini, semua package boleh jual top up dan bayar bil. Tapi perbezaannya adalah dari segi keuntungan apabila dia buat transaksi top up dan pembayaran bil. So kita akan lihat jadual apa perbezaan dari segi profit. Saya akan tunjuk satu contoh. Kita lihat untuk produk U Mobile, saya akan tunjuk satu contoh produk. So kita lihat dekat atas ni untuk produk U Mobile, untuk package Pro dan Beast ni dia akan guna package yang sama. Perbezaannya hanya untuk package Pro tu dia akan dapat mesin top up. So untuk Pro dia akan dapat keuntungan sebanyak 6.8%. Contohnya kalau dia jual top up RM100, untuk package Pro ni dia akan dapat keuntungan sebanyak RM6.80 untuk satu transaksi. Untuk package Lite dia akan dapat 6.0 iaitu RM6, dan Basic dia akan dapat 1% sahaja. So maksudnya kalau semua jual RM100, kalau Basic dia akan dapat RM1, untuk Lite ni dia akan dapat RM6 dan Pro dia akan dapat RM6.80. So itu perbezaan dari segi keuntungan jualan top up dan pembayaran bil. Seterusnya kita pergi pada bahagian pendaftaran downline. 3 package sahaja boleh daftar downline iaitu package Lite, Pro dan juga Beast. So 3 package ni sahaja boleh daftar downline dan dapat keuntungan daripada pendaftaran downline. Bila boleh daftar downline, kita akan ada juga untuk komisen transaksi downline. Maksudnya bila kita dah daftar downline tu buat transaksi top up, kita akan dapat komisen daripada setiap transaksi downline buat tu. Downline dia akan dapat komisen dia sendiri. Dalam masa yang sama, kita sebagai orang yang daftarkan downline tersebut akan dapat komisen juga untuk setiap transaksi yang downline buat. Untuk semua package dia boleh guna untuk iPhone dan juga Android. Kelebihan untuk package Beast yang beli sekali dengan mesin top up ni, satu dia dapat tadi, dia akan dapat sistem order, dan kelebihan lain dia kita akan bagi panduan-panduan lain, cara untuk buat iklan, cara jual produk keluar negara, dan macam mana cara untuk kita set auto reply WhatsApp dekat WhatsApp kita, dan kita tak perlu respon secara manual. Kita boleh setkan secara auto. Seterusnya untuk produk Touch and Go, hanya package Pro dan Beast sahaja yang boleh jual produk Touch and Go dan juga produk Indonesia. Sekarang saya akan explain apa perbezaan kalau kita daftar sahaja dan juga kita beli sekali dengan produk. Yang pertama, package Pro tadi untuk daftar hanya RM47. So dia akan dapat satu apps. Dia perlu install apps dekat telefon dia sendiri. So dia nak buat apa-apa transaksi menggunakan telefon sendiri sahaja. Dan profit yang dia akan dapat mengikut package Pro. Katakan dia nak daftar dan beli mini printer seperti yang dekat skrin ni, yang warna hitam kecil ni. So dengan harga RM174 ni dia akan daftar dan juga dia akan dapat mini printer untuk print receipt. Dan seterusnya pilihan 624 ni untuk daftar dan beli mesin top up Wi-Fi sahaja. Maksud Wi-Fi ni kita tak boleh nak masuk SIM card. Kena sambungkan dengan Wi-Fi sahaja. Sama ada hotspot ataupun Wi-Fi dekat rumah. So dia tak boleh nak masuk SIM card. Dan untuk 774 ni dia boleh daftar dan mesin top up untuk Wi-Fi dan SIM 4G. Maksudnya dia boleh masuk SIM card dan dia boleh bawa mesin tu pergi ke mana sahaja. Mesin top up Wi-Fi ni pun boleh bawa pergi ke mana sahaja, tapi dia kena sambung dengan hotspot telefon ataupun broadband. So untuk package lain pun sama. Kalau dia daftar sahaja, contoh untuk daftar Lite sebanyak RM10 ataupun Basic RM1, dan yang lain-lain tu hanya untuk tambahan produk sahaja. Seterusnya kita akan lihat apa perbezaan untuk kedua-dua apps ni. Ini adalah untuk apps package Pro dan ke atas, dan yang ni untuk package Lite dan Basic. Macam yang saya bagi tahu sebelum ni, kedua-dua sistem adalah sama sahaja dan perbezaan dari segi profit. So kalau katakan kita daftar Pro, kita boleh dapat keuntungan yang tinggi. Dan perbezaan lain adalah untuk package Pro ni, dia akan ada satu produk Touch and Go. Okay, untuk produk Touch and Go ni hanya package Pro dan ke atas sahaja boleh buat transaksi pembelian dan jualan top up Touch and Go. Lite dan Basic tak ada produk Touch and Go. So itu perbezaan yang pertama. Dan yang kedua, package Pro dia boleh top up international, produk Indonesia. Untuk package Lite dan Basic dia tak ada produk Indonesia. Dia ada produk lebih kurang 7 produk sahaja. Berbanding kalau package Pro dia ada banyak produk dekat dalam satu apps ni. So dia boleh jual semua. Untuk package Pro ni dia lebih banyak produk dan dia ada kelebihan-kelebihan produk yang tak ada dalam package Lite dan juga Basic. Sekarang saya akan tunjuk apa perbezaan kalau kita daftar dan kita beli mini printer ataupun kita beli mesin top up ni. So saya akan tunjuk satu contoh transaksi. Contoh saya buat transaksi PIN untuk produk Touch and Go. So klik pada Touch and Go, pilih nilai RM10. So klik dekat warna biru ni, confirm sahaja. Okey, sekarang nombor PIN dah generate untuk produk Touch and Go. Sekarang kalau katakan kita daftar sahaja, kita akan dapat receipt yang sama, tapi kita tak boleh nak print receipt sebab kita tak beli mini printer ataupun mesin top up. Tapi kalau katakan kita beli mini printer dan sekali mesin top up, kita nak bagi kepada customer lebih senang. Kalau yang ni lebih rumit sebab kita perlu copy PIN dan kita bagi kepada customer. Sama ada kita tulis atas kertas ataupun kita print screen dan kita share kepada customer. Tapi kalau katakan kita beli mini printer, boleh lihat dekat video dekat bawah tu. So katakan sekarang ni saya nak print receipt, saya klik sahaja warna biru ni dan kita klik pada print receipt. So dia keluar terus receipt dekat printer dekat bawah tu, yang warna hitam kecil tu. Tu kalau kita beli mini printer. Okay, contoh saya klik sekali lagi print receipt, so dia akan print receipt. Katakan ada customer datang dekat kita, dia bagi tahu top up tu rosak ataupun hilang. So macam mana cara untuk kita print semula? Kita klik dekat ni simbol yang jam ni kat bawah ni. So kita klik sahaja dan kita klik transaksi dan kita boleh print semula transaksi tersebut. Berbanding kalau kata kita beli dekat kedai lain,
Katakan top up tu hilang, kita dah tak boleh nak dapat semula rekod dia. Tapi kalau kita menggunakan apps top up ni, kita boleh print semula dan kita boleh dapat semula top up pin tersebut. Ini kalau kita daftar dan beli mini printer, kita akan dapat guna telefon kita dan kita print resit menggunakan mini printer. Tapi kalau perbezaannya, kalau kita menggunakan mesin top up ni, kita tak perlu nak guna telefon lagi. Kita just guna mesin top up sahaja. So bila menggunakan mesin top up ni, caranya sama sahaja. So kita buat transaksi yang sama sahaja, produk Touch 'n Go. Tapi yang ni saya akan tunjuk untuk reprint sahaja. So kita pergi sahaja kepada rekod transaksi yang kita dah buat sebelum ni. So saya akan reprint sahaja resit yang kita dah buat. So klik pada biru, print sahaja resit. So dia akan print terus dekat mesin top up ni. So kita boleh bagi resit kepada customer. So itu perbezaan kalau kita daftar sahaja dan kita daftar beli mini printer dan juga kita daftar dan beli mesin top up. Untuk siapa yang beli mesin top up pun dia boleh guna juga untuk telefon. So dia boleh login dekat telefon dan juga dia boleh login dekat mesin top up. Dia boleh login dua-dua serentak. So itu adalah penerangan berkaitan dengan package dan apa kelebihan kalau kita daftar sahaja dan sekali dengan beli produk. So jika ada apa-apa pertanyaan, boleh WhatsApp saya dan boleh terus buat pertanyaan, dan jika nak daftar boleh terus daftar dekat nombor WhatsApp yang sama.